Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOODYAN ya. Sedikit sama dicecah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang tu sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja berada. Rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei, Darussalam, Singapura semua. Mak mengharapkan you sentiasa dirahmati Allah, dan kalau tak sihat tu jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan, kerana mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. Hari ni mak tak pakai tutup kepala sebab mak pun tak memasak. Sebab baru balik daripada KL, kebetulan ada undangan majlis perkahwinan, mak pergi ke Danau Kota. Selepas tu mak pergi ke Balakong, taman apa tadi, entah Taman Ehsan mak jumpa YouTuber Hamsya Misha. Selepas tu mak pergi ke rumah adik mak ke Kajang, Sungai Ramal Luar. Tapi seronok lah bila bertemu dengan Hamsya Misha. Dia kata mak putih orangnya sebenarnya, ala-ala muka Cina. Kan ke Cina. Tapi seronok lah, happy sangat. Tang mana Cinanya. Walaupun hiau kan Hokkien ni mas, Mapelen. Okay, tak apa, jom kita layan mak punya video ni. Kau tontonlah sampai selesai. Jangan sekat-sekat. Nanti apa orang kata tak tahu hujung jalan ceritanya. Jom kita layan video mak sepanjang berada di Danau Kota, Balakong dan Kajang. Ini baru balik, baru sampai. Jom kita layan lah. Kita tengok mak dah sampai mana. Sebelum ni jumpa Zulkifli Haji Ali kan dekat utara. Ni gara-gara turun KL, selepas pergi Danau Kota, berpoya-poya dengan Zaki Anas yang 999 tu, dia pun dah bersara dik. Tapi hidung dia mancung. Ni kita pergilah Balakong ya. Taman Balakong. Balangkong, tapi bukan kena belangkong belangkong tu lain. Belangkong tu kau kena sesar lah, orang kata kena tergajang gitu. Itu kata, tapi tak, ni mak berjumpa YouTuber Hamsya Misha. Dia selalu cakap, ya Allah best ni duduk kampung, ada buah macam-macam Cik Lan, dia kata. Ni kali ni mak datang, mak bawa. Kebetulan mak bawa segala macam. Tak payah. Nanti yang lain pula semua nak macam nak mengantar kan. Inilah kita memang kebetulan hajat tu sebenarnya macam dulu masuk kampung mak pergi KL kau, memandu tak pandai. Memandu tu bukan tak pandai, tak tahu nak arah nak nuju tu. Almaklum dah warga-warga emas ni mak ni kan. Ya hampir-hampir ni dah kan, dah dekat dah umur. Tengok dia kata macam Cina, cakap Cina memang pandai. Tapi ni jumpa Hamsya Misha, ya Allah. Macam mana? Dia kata, mak masuk je rumah dia, yelah ingat-ingat Cik Lan ni orangnya gelap, hitam, bermunya putih. Dia kata, ya Allah. Putih lah, cerah lah, taklah putih lah, tapi handsome lagi. Itu yang doa terasa macam, nasib baiklah tak ada rumah kosong, kau tak boleh beli taman kat sini. Ni Hamsya, ni anak-anak dia semua, yang pemalu selalu mak masak hari ni, buat dalam lipatan sejarah lah jumpa kan. Nantilah mak sambung video ni sebab nak minum air. Apa ni nak pergi Kajang. Dia kata jemputlah minum. Mak bawa ni, adik ibu mak ni pemalu sikit orangnya. Tapi bila tuan rumah tak ada, dia juga ngambilkan kuih tu kan. Tu tak apa. Aiman ni kan? Aiman. Dia kata tu cucu. Yang selalu buat video dengan Aziz ni. Aziz tu yang pemalu, kata mak dia suruh cakap dia diam gitu kan. Foto yang sulung. Handsome. Dia ada muka macam boleh jadi artis tu kau. Alah. Umur tak ingat, Dambil meninggal 2015. 2015 Sedih pula tengok cerita ni kan. Aduh. Hamsya Misha pula? Ibu tunggal. Ibu tunggal kan bertunggal. Ibu tunggal. Kita tak nak korek rahsia lama-lama kan, dalam ni tak payah elok. Dia dari ibu tunggal dah.
Ya tak apalah, yang penting dia kuat semangat kan, besarkan anak-anak dia. Ha. Yang penting tu sana tu nampak tu. Yang dalam guni kena kau ada. Tu durian kampung Nenas dah ke dapur tengok dia kata buat memang tadi tak jam kat Seremban pun elok je. Kita dah seram elok je tengok tadi. Ya Allah, hai cepat aku sampai. Ni kita masuk ni. Orang kata saya dengan dia kembar. Okeylah Puan Macam Misha, saya nak pergi ke Kajang tu, tak ada lama. Nanti saya capai Karipap 1, saya jalan. Kita sambung video nanti kat Kajang. Tengok dah dapat minum, dah dapat makan karipap, mak pun rasa kenyang. Tak boleh nak berlama-lama sangat rumah orang, kau gila. Kau ingat sikit pergi rumah orang tu. Jangan nak orang kata bergejam-gejam. Adat pergi rumah orang. Tapi mak nak balik lepas ni nak pergi Kajang. Kan nak pergi Kajang. Cukuplah, ada dah jumpa dah, alhamdulillah, dah tengok dah orangnya face to face. Muda lagi lah. Siapa ke? Dia selalu kalau buat YouTube ni, dia tak pernah tunjuk muka dia. Tunjukkan pisau, tunjukkan bawang, ni orangnya. Dia tengok tepi-tepi. Dia orang selalu pergi berjoging-joging pagi dengan anak dia. Kan? Sekejap kita tunjukkan si anak dia. Sekejap. Kita tu nak ke Kajang. Dah siap berbelanja, kita tu ke Kajang. Yelah aku jalan ke Kajang, mak ikut lah tukang yang bawa ni. Tukang supir. Saya ikut je. Dia mahir. Harapkan mak nak memandu, minta maaf ya. Kalau tempat mak boleh lagi. Yang sini tak boleh buat main. Entah ke mana-mana je pergi dia kan. Selepas rumah Macam Misha, terus ke Kajang. Sebelum pergi ke Kajang, kita belanja dulu. Sebab nak bawa ke rumah adik kan. Ni kita belanja kat sini. Nak berapa kilo? 10. Super. Ni. Kita belanja, beli beras, semua kan. Kita cari apa keperluan yang perlu. Kita tengok. Ni dekat mana ni Nazri? Ni tempat apa nama? Balakong. Ni masih dekat Balakong lagi. Kita cari gula Gula depan. Biskut boleh tak ada? Kita carilah apa yang patut. Kita beli gula. Mana? Apa lagi nak cari? Biskut. Ada biskut lain tak ada? Tengok belah sana pula. Kita jalan, kita belanja dik. Nak pergi rumah adik kan? Kita pergi belanja. Betul juga. Ni wiper dia suka. Ni dia cari lagi. Si anak dia suka makan. Apa lagi biasa yang ada? Ambil kan tu. Yang 4 segi ada. Habis tu kat saya tu. Tu. Masuk satu. Satu. Masuk sini. Tak apa masuk. Apa lagi kita ya? Kok nak kasih anak dia apa lagi? Apa lagi? Cik depan. Melo. Melo nak beli macam mana? Tu ada juga. Ni dia. Nanti sambung Kita sambung jap. Ni. Lipton. Boleh? Boleh. Lipton. Ni. Dah cukup.
Cukup lah. Dah lah. Okay, jom. Tolak. Kita dah siap. Lepas ni kita terus ke Kajang. Nak pergi bayar. Proses kita nak bayar. Bayar. Jangan tak bayar. Kita pergi Indonesia makan simpan resit. Kau tak viral. Ni kita bayar. Kau ingat sikit pergi Indonesia. Jangan main-main. Resit simpan. Jangan lepas makan kau buang. Kali dia viral jenuh kau nak cari ya. Bayangkan, tu ada gara-gara pergi tempat orang, tak bawa beg plastik. Tak adalah beg apa benda yang sesuai, kita masuk dalam bonet tu benda Allah yang kita belanja ni. Di sini kata no plastic bag. So kena terima hakikatnya. Kita pergi KFC, sekejap ni, Sungai Chua. Tu kita dah order dah. Siap dah. Dah beli. Tengok. Dah siap. Boleh balik terus ke Kajang. Anas nak makan ni, dia kata 10 ketul dia seorang. Kau bayangkan 10 ketul dia seorang tu. Kan dapat tamu saya beli KFC dekat Sungai Chua. KFC kat Sungai Chua. Belanja. Walaupun tambahlah sikit duit tu, dapatlah termos air. Tengok. Tu. Ni Anas. Ni dah sampai dah. Dah sampai kat rumah. Ni kita dah mengelantak ni Kalau orang bahasa Johor kata menterkedarah. Kita dah menterkedarah. Tengok ni. Makan kenyang dik. Tadi makan kat kenduri kahwin. Ni kita makan KFC. Tapi mak tak makan dah, kenyang. Kasih tu penjaga gol Selangor. Tengok dia dah tarik amak dia kata. Dia suka makan adik. Kejap lagi mak nak balik nak balik Muau. Belum balik Muau, singgah dulu kat Pantai Dalam, gerai Pantai Dalam ni. Beli apa? Cekoi. Jadi kita beli cekoi untuk bawa balik Muau ya. Nampak tu. Orang ramai beratur. Beratur. Nampak? Mesti sedap ni kau. Ni nak balik Muau ni bawa oleh-oleh. Cekoi Pantai Dalam. Ni burger. Yang ni yang viral lah katanya. Ada beli untuk bawa balik juga. Sekarang sampai Muau kan memekak pula orang kat rumah tu kan. Apa oleh-oleh nak dibelinya. Takkan aku nak belikan mak nak beli Intan batu permata mas sekoyan. Tak ada ni nak beli mas. Baik beli makan ni inilah pantai viral loh. Orang beratur ramai. Ramai sangat orang beratur tengok. Belakang nampak tu. Sampai sini je lah video mak. Mak dah pun nak balik. Nak on the way balik lah ni. Nak tukar baju sekejap. Perut pun dah kenyang. Tapi harap-harap jalan tak jam lah. Minta-minta nak sampai Muau. Terima kasih Hamzah Misha, Aiman, sekeluarga anak-anak dia lah. Mak muda kan. Okay, jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi dan ekspektasi hasil pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki ini. Doa selalu insyaAllah. Bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen. Baru nak bergabung, please welcome to my channel. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.